Umur matang kita ni berapa? Berapa perempuan ni Datin, Sri, Datuk ni? Ha? Berapa umur matang kita? Berapa umur matang? Nak mula manusia boleh kata hang ni tak matang-matang lagi. Ha? Berapa? 25? Lagi? 18? Boleh? Malaysia berapa? Malaysia boleh mengundi berapa? 18 kan? Patutnya matang kot nah. Tak apa, Quran kata hatta idza balagha ashuddahu. Ni pun scholars they got different opinion. What is balagha ashuddahu ni? Matang, umur matang, maturity of age ni apa? Kematangan dalam umur ni apa? Tak apalah, ada kata 18, ada kata 25, it's okay. Ada kata balik. Okey. Tapi Allah sambung lagi. Wa balagha arba'ina sanah. Dan sampai umur 40. Jadi 4 siri. Yang duk ada ni berapa? 7 siri. Hijri dah 7. Ikut Hijri dah 7. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini adalah doa Tuhan kata orang yang matang ataupun paling-paling lewat orang yang umur dia sudah sampai kepada 40 tahun. Artinya kita yang 50 lagi patutlah. Yang 60 pun lagi patutlah, kan? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dan sampai kepada umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bila sampai umur 40, dia akan kata pada Tuhan dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, berikanlah kurnia kepadaku agar aku bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Tuan-tuan, puan-puan, nak jadi bersyukur ni rupanya kena kurniaan Tuhan. Jika Tuhan tak kurniakan, manusia itu tak akan tahu bersyukur walaupun dia duduk dalam segala kemewahan, kenikmatan, melalui hidup dan perjalanan. Tuhan selamatkan dia daripada banyak keadaan, kesusahan. Dia sentiasa akan ada dia komplain daripada dalaman diri dia. Dia akan komplain, tak puas hati dengan apa yang dia dapat dalam hidup dia. Jadi Allah kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sana. Tahu apa? Okey. Apabila dia sampai kepada 40 ni, dia akan menyatakan bahawasanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa? Wahai Tuhanku, berilah kurniaan agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku.